Hukum adat kalau kita nak panjang bincang ni 4 hukum adat. Tapi kita tak perlu buat, nak terang semua. Kita sebut terang kata hukum adat ni satu je. Maksudnya rabtun bainal amr dengan amr. Bainal amri wal amri. Maksudnya ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara yang mana perkara tersebut tidak boleh kita letakkan hukuman bahawa dia mesti berlaku. Mau tak mau dia boleh untuk takalluf macam itu. Jadi kita kata tadi kan, cara mudah faham. Macam mana kita nak bagi faham? Faham dah senang insya-Allah. Tak masalah. Cuma kita nak bagi yang mau panggil apa? Khulasah. Saya ambil balik khulasah daripada kitab ni yang agak mudah sedikit. Al-khulasah anna rabtal aqli la yasihu fihi taqalluf aqlan. Ini yang tahu. Rabtal aqli, ikatan di antara akal tidak boleh untuk berpisah. Akal maksudnya tidak boleh berpisah. Lam fika kalah. Lam fika kalah. Tidak boleh berpisah. Mesti tadi. Anak dulu daripada anak, kemudian daripada ayah. Mesti gitu. Tak boleh takalluf. Takalluf maksudnya tidak boleh bertentang dengan perkara tersebut. Tak boleh anak keluar kemudian daripada ayah. Dulu daripada ayah. Dia anak pula tanya dekat ayah, bila ayah nikah? Tengok gambar. Tengok gambar ayah nikah dengan mak. Bila ayah nikah? Sebelum ada. Kenapa tak bagi? Kenapa tak bagi dulu jawab dulu? Masa ayah nikah dengan mak. Dia tak ada kat mana? Tak tahu. Dia tak tahu ni kat mana. Bahagian duduk kat bahagian mana? Bahagian duduk bahagian mana? Kita tak tahu. Mereka tanya dulu. Jadi kata apa? Mesti lagi tak arti lagi ilmu akal. Tapi benda ni mustahil akal. Baik. Tidak boleh berpisah. Manakala ikatan di antara hukum syarak pula tidak boleh kita berpisah dengan hukum syarak. Tak boleh hukum pisah dengan hukum syarak tersebut. Maksudnya kalau haram jadi haram, kalau wajib jadi wajib, kalau ibahah jadi ibahah, kalau makruh jadi makruh, kalau harus jadi harus, kalau sunat jadi sunat. Itu jawapan. Manakala hukum adat pula boleh takalluf. Boleh takalluf. Maksudnya boleh untuk dia berpisah. Tidak ada masalah. Contoh. Pokoknya buah durian. Mesti tak? Pokoknya buah tak semestinya. Kenapa? Karena rabtun di antara pokok dengan buah tersebut hanya adat. Adat saja. Adatnya buahnya. Pokoknya buahnya. Buahnya atau buahnya? Buah kelapa. Coconut. Rabtun di antara ikatan di antara pokok dengan buah adalah ikatan adat. Bila ikatan adat, maksudnya boleh tak takalluf, boleh tak bercanggah sedikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan buah tersebut bukan buah yang asal dari pokok tadi. Pokok kelapa berbuah durian. Boleh? Boleh. Sebab apa? Hukum adat. Benda tak mustahil. Ada faham? Gajah beranak keluar anak kuda. Boleh? Saya terima akal kan? Itu bukan akal. Itu adat. Karena adatnya gajah beranak keluar gajah. Gajah beranak mesti keluar gajah. Tapi bila bercanggah dengan adat, gajah kita keluar beranak keluar kuda. Tak ada masalah. Boleh faham? Akal benda tak nak pisah. Akal benda yang tidak boleh berpisah. Mesti berlaku. Baik. Allahu Akbar. Boleh nampak ada yang tak faham. Ada tak faham? Hukum akal, hukum ini, Allahu Akbar, hukum syarak dan hukum adat. Ada yang tak faham? Baik. Kita terus masuk. Fafham munih talazzat al-afhami. Maka kamu faham elok berkenaan dengan hukum-hukum ni, maka ketika sebut kamu akan diberikan kelazatan kefahaman tersebut. Wajib bagi akal maksudnya dia, wajib bagi akal mau tak mau benda tu mesti berlaku. Wajib bagi akal benda tu mesti berlaku. Maksudnya dia, ma la yutasawwaru fil aqli ada. Apa maksudnya? Apa maksud wujubul aqli? Wujubul aqli maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli ada. Tidak boleh tergambar dalam kepala otak kita bahawa tidak akan berlaku tersebut. Itu bagi wujubul aqli. Wajib akal. Maksudnya akal tidak boleh terima benda itu tidak ada. Mesti ada. Ini wajib akal. Wajib syarak boleh tak? Wajib syarak apa dia? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tidak. Yang dibuat dapat pahala kalau 3
dia dapat dosa. Itu maksud wujub akad. Apa ni wujub syarak? Wujub akad benda yang mana tak terpandang dalam otak kita bahawa perkara tidak ada, mesti kena ada. Manakala istihalah mana? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Istihalah dia tidak tergambar dalam otak bahawa perkara itu ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Akal tidak boleh terima benda itu ada. Itu bagi mustahil akal. Mustahil akal. Yang ketiga, jawaz. Jawazul aqli apa maksudnya? Ma yatasawwaru fil aqli adamu wa wujud. Boleh terima akal sama ada benda itu ada ataupun tidak ada. Boleh pilih. Dua-dua sekali. Dia boleh ada, boleh tidak. Dia bagi jawazul aqli. Harus pada akal. Boleh tak? Itu sekali. Baik. Kemudian masuk kepada perbahasan. Wa wajibun syar'a 'ala al-mukallafi. Wa wajibun syar'a 'ala al-mukallafi ma'rifatullahil 'ali fa'rifi. Wajib syara'. Apa maksud wajib syara' pula? Tadi kita bincang wajib akad. Jadi maksud wajib syara' pula. Dari kata di sini Syekh Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Dabdir masuk tu kepada perbahasan ma'rifatullah. Sekarang kita dah masuk berkaitan dengan uluhiyah. Bab pertama dalam ilmu akidah adalah bab uluhiyah. Apa maksudnya? Wajib syara' kepada setiap mukallaf. Al-mukallaf tu dia alif lam tu lil istighraq. Pada sini. Ini bukan. Jadi apa ni alif lam lil istighraq tadi? Bukan mukallaf ni siapa dia? Minas saqalain. Kepada dua saqalain. Saqalain ni siapa dia? Al-ins wal jin. Al-insi wal jin. Termasuk manusia dan jin. Itu masuk mukallaf. Maksudnya wajib syara'. Bila masuk wajib syara' apa maksudnya? Tadi kita terangkan wajib akal. Apa maksud wajib akal? Apa maksud wajib akal? Mala yutasawwaru fil aqli 'ala. Maksud akal tidak boleh terima tiada perkara tersebut. Mesti ada. Wajib syara' ma yusabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Yang mana kalau buat dapat pahala, tidak dapat dosa. Jadi disebut ni wajibun syar'a. Maksudnya apa dia? Wajib syara'. Jelas betul. Maksudnya sini kalau tak mengaji ni bagi setiap mukallaf yang dah balik, kalau tak mengaji hukum berkenaan dengan ma'rifatullah, maka ketika sebut berdosa. Betul maksudnya. Kenapa? Kenapa Syekh sebut wajibun syar'a? Karena nak berbeza dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahawa mengaji hukum berkenaan dengan ma'rifatullah ni, sifat-sifat Allah Ta'ala ni, ini adalah wajib akal, bukan wajib syara'. Kenapa wajib akal? Kita faham dari wajib akal kan? Ma la yutasawwaru fil aqli adam. Maksudnya akal tak diterima, tak ada benda sebut. Maksudnya apa? Maksudnya orang ni kalau dah beranak, mesti dalam akal dia dah ada dah sifat ketuhanan. Dia ada dah tamanan Tuhan yang kena sembah. Dia dah ada benda sebut. Jadi tak perlu untuk nak kata wajib syara' tak, kalau tak kaji dosa. Sebab dia kata apa? Sebab benda bab ketuhanan ni dah ada dalam otak lah. Wajib akal lah. Bagi seorang tu kena ada perkara tersebut. Fitrah bagi manusia keluar daripada perut mak mesti ada fikir ada Tuhan. Cuma Nabi-Nabi kata dia diutuskan untuk terangkan bagaimana untuk menyembah Tuhan yang sebenar. Itu Nabi-Nabi utuskan gitu. Bukan daripada nafikan syariat, tidak. Kalau daripada nafikan syariat, kafir. Alhamdulillah. Dia tak kata gitu. Cuma dia kata apa? Ketuhanan memang dah ada dalam pemikiran seorang. Cuma Nabi-Nabi diutuskan untuk bawa jalan. Manakala dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya hukum mengaji berkenaan dengan ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi dan sebagainya, anbiya'illah, sam'iyat dan sebagainya, itu adalah wajibun syar'a, wajib syara', bukannya wajib akal. Ma'rifatullahil 'ali fa'rifi. Apa yang diwajibkan? Wajib bagi kita untuk mengetahui, mengenal Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang maha tinggi dia berapa maksudnya? Adakah duduk lagi? Alhamdulillah bidari. Allah tidak bertempat. Yang dimaksudkan al-'ali ay bil manzilah. Maksudnya dengan kedudukan yang tinggi. Fa'rifi, maka ketahuilah kamu. Jadi maksud ketahui apa sini? Fa'rif ay ya'rif annaha wajibatun bisyar'i la bil 'aqli.
khilafan lil Mu'tazilah. Ini adalah wajib syarak, bukan wajib akal. Maka kamu kena ketahui sebenarnya seolah-olah dalam bait yang pertama ni, bait yang ke-10 ni, apa saya nak kata? Kena kamu wajib bagi kamu setiap mukallaf mengetahui bahawa bukan sebenar mempelajari apa ni tentang mengenal Allah Taala bukanlah wajib akal, tapi wajib syarak. Itu maksudnya. Apa? Ayya'rifal wajib wal muhala ma'ja'idin fi haqqihi ta'ala. Maksudnya kita nak kenal tentang Allah, nak kenal apa ni? Nak kenal Allah bukan boleh kenal zat. Karena zat Allah Ta'ala maha tinggi. Kita payah tak boleh nak kenal Allah zuhur. Tapi sebab kita ni banyak dosa, maka tak nampak zuhurnya Allah Ta'ala. Benda tak nampak, tak ada. Contoh cahaya. Kita nampak cahaya, kalau kita nampak kesan cahaya. Kita nampak kesan cahaya ke tak? Cahaya kita tak nampak. Nampak kesan. Kita nampak tu lampu. Nak tunjuk cahaya tak boleh tunjuk. Tapi cahaya ada. Cahaya ada dengan sebab apa? Sebab ada kesan ya? Maka kita pun percaya kata cahaya tu ada. Ya. Angin. Kita tahu kata angin tu ada. Kenapa? Dia jadi sejuk. Bila sejuk, tahu kata angin tu ada. Jadi bila ketika sebut, maka kita pun yakin kata angin tu ada. Orang kata macam mana kamu tak tengok apa angin ni? Masa sejuk ni. Jadi maksudnya tak semestinya benda yang ada tu mesti kita nampak. Kadang-kadang benda yang ada ni benda yang orang panggil dapat dirasa dengan anggota zahir kita. Allah Ta'ala kita tak boleh kias gitu. Sebab para ulama sebut faedah la yuqasu al-qadim bil hadis. Tak boleh kita kiaskan hadis dengan qadim. Cuma kita bagi itu ala sabil tamsil. Untuk sebagai contoh, untuk bagi faham. Taqribul azhar, untuk bagi dekat dengan pemikiran. Contoh, ada seorang bertanya kepada Syekh Hamka Haji Abdul Malik dari Allah. Kenapa dia kata mana boleh tengok Allah? Tak boleh tengok Allah. Kalau Allah Ta'ala ada, kenapa kita tak boleh tengok? Jadi Syekh Hamka jawab apa? Syekh Hamka Haji Abdul Malik dari Allah jawab. Kita cuba kamu tengok telinga kamu. Boleh tengok telinga? Boleh tengok telinga? Tengok ada. Tengok nampak tengok. Ya, tengok nampak tengok lu lari dari kita. Tengok ada ni. Ada, tapi kalau tengok nampak tak? Tak nampak tengok. Jadi telinga tak ada kan? Aku ada rupanya. Perlukan benda ni pula, tangan. Perlukan cermin, baru nampak telinga. Jadi adakah dengan sebab kamu tak nampak telinga, kamu tengok telinga tu lari, kamu tak ada telinga? Jadi macam tu jugalah dia kata Allah Ta'ala sebenarnya bukanlah tidak kamu nampak, tapi kamu dilindung oleh dosa-dosa kamu. Mana tu kita tak nampak. Allah zuhur. Sebab tu disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa Allah ni zuhur. Al-Imam Ibnu Athaillah, Al-Imam Abu Hasan Syazuli, Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, mereka semua berpandangan mengatakan Allah zuhur. Dia tidak perlu dalil. Kata Allah Ta'ala wujud dan sebagainya, tak perlu dalil. Kerana Allah zuhur. Perlu dalil ni kepada orang yang syak dalam diri dia. Jadi kita kalau kata tidak syak dalam hati kita kata wujudnya Allah, tak perlu lagi cari dalil. Allah dah wujud. Itu pandangan daripada sebahagian ulama yang berpegang kata tidak perlu mencari dalil terhadap wujudnya Allah, kerana Allah itu zuhur. Yang qafi ni apa dia? Sebab dosa-dosa dia. Kenapa? Itu maksudnya. Baik. Apa dia yang pertama? Ayya'rifal wajibah. Bila kita tak boleh tengok Allah, zat Allah Ta'ala kita laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tak boleh nak dibincangkan. Lepas tu kata Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatihi. Kita fikir tentang makhluk Allah Ta'ala, jangan fikir tentang zat Allah Ta'ala. Jadi bila kita fikir tentang zat Allah, maka kita nak bincang apa ni? Kita bincang sifat untuk mengenal zat Allah. Kita bincang zat, kita bincang zat, kita bincang sifat Allah Ta'ala. Jadi wajib, mustahil, jaiz, semua ni hanya berbincang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sahaja. Kenapa? Kerana zat Allah Ta'ala tidak seorang pun mengetahui secara kulli. Sebab tu dalam Quran sebut apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut la tarahul absar? Kenapa tak sebut la tarahul absar?
Bila tudrikul absar. Maksud idrak lebih tinggi daripada arah. Lebih tinggi daripada yara. Idrak maksudnya apa? Mengetahui secara keseluruhan. Mengetahui secara keseluruhan tentang soal tersebut dipanggil idrak. Yara mungkin tengok saja. Atau saya tengok hilal, nampak apa ni amuk tiang ni. Nampak. Tapi saya tidak tahu idrak secara terperinci apa yang ada dalam tiang. Dan bagaimana dibina tiang ni. Kita tak tahu. Melainkan bidang tuan. Baru dia boleh bezakan. Dia bagi idrak. Kayu ni, kita nampak kayu. Tapi elemen-elemen untuk membina kayu jadi comel dan sebagainya kita tak tahu. Bila tak tahu hanya kita melihat, tidak idrak. Ada ahli dalam bidang tersebut akan tahu bagaimana untuk pembinaan perkara tersebut. Ini konsep. Tengok secara umum kita dah bagi ya. Hanya melihat saja. Tapi idrak tahu tak? Tak tahu. Mana tahu idrak apa komponen yang ada dalam handset ni dibina macam mana. Bagaimana kalau kata kita buang satu, pakai tak hidup tu handset. Buang satu je. Maka idrak tadi hanya kepada ahli dalam bidang tersebut yang tahu. Jadi idrak maksudnya mengetahui secara keseluruhan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tudrikul absar. Maksudnya seorang pun tidak boleh mengetahui secara terperinci berkenaan dengan zat Allah Taala. Nabi SAW melihat Allah ketika mana Isra dan Mi'raj dengan keadaan tidak bertempat, tidak berjihad. Nabi melihat Allah Taala ketika tersebut. Tapi adakah Nabi boleh untuk mensifatkan Allah Taala dengan bentuk dan sebagainya? Tak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena tidak mampu untuk idrak ketika tersebut. Boleh faham? Lepas tu dalam ayat Quran yang dipilih oleh Allah Taala bukan ayat yang biasa-biasa. Ini Allah Taala sebut la tarawul absar. Tapi Allah Taala la tudrikul absar. Ada idrak pada makna. Di mana buka lagi ayat tafsir, tengok perbahasan ulama lebih panjang detail berkenaan dengan la tudrikul absar. Baik. Jadi wajib. Wajib apa ni maksudnya? An ya'rifal wajib wal muhal. Jadi wajiblah wa wajibun syar'an. Lepas tu kemudian ay ya'rifal wajib. Jadi wajib syar'an ni wajib apa pula? Jadi wajib apa ni? Wajib akal. Maksudnya wajib akal apa maksudnya? Yang kita kata sifat-sifat Allah Ta'ala, kita hanya bintang tentang wajib akal saja. Karena kalau kita letak pada wajib syar'an, sudah tentu kita akan kata apa? Takkan kita nak kata Allah Ta'ala ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi 50 sifat 50, 41 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 harus. Jadi campak-campak ni 41. Baik, sekarang ni kita kata kalau wajib itu masuk wajib syarak. Adakah kita bermakna, kita nak bagi makna kata kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat wujud, maka ketika itu Allah Ta'ala berdosa. Itu kan maksudnya. Itu maksud kalau kita letak wajib syarak, tak kena. Jadi waktu itu wajib apa? Wajib akad. Bahkan nak kata wajib adat tak boleh. Allah ni adatnya ada. Sifat Allah Ta'ala ni dia bukan wajib akad, dia wajib adat. Adatnya kena ada. Bila sebut adat, maksudnya boleh takalluf. Boleh jadi tak ada, lepas tu boleh tak? Mana faham? Lepas tu kita kata perbincangan dalam ilmu tauhid ni, dalam sifat-sifat Allah ni dalam wajib akad. Apa maksud wajib akad? Maksudnya benda yang tidak boleh untuk takalluf, mesti berlaku. Maksudnya Allah wajib ada sifat ni. Kan jaga-jaga elok bahasa dari Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah pula dia wajib ke Allah Ta'ala. Sebab Mu'tazilah bagi dia wajib bagi Allah buat benda baik. Allah Ta'ala tak boleh tak buat benda baik. Itu wajib dah. Solat wal aslah. Itu bagi pandangan Mu'tazilah. Jadi kita kata apa? Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat-sifat ni wajib akad. Maksudnya tak boleh tergambar dalam otak kita Allah tidak ada sifat ni. Allah mesti ada sifat. Itu maksudnya. Boleh mana? Ay ya'rifal wajiba wal muhala ma'ja'idin fi haqqihi ta'ala. Dan apa maksud dia kita wajib syarak ni? Wajib syarak bagi setiap kamu wahai mukallaf. Ada kepada setiap mukallaf untuk kamu mengetahui tentang Allah Ta'ala. Ketahui apa tu? Ketahui tentang sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan apa-apa yang harus bagi hak Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali. Ini baru terang wajib akal ni. Baru dia maksud. Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali. Wal wajibul aqliyu ma lam yaqbali al-intifa fi zatihi fabtahi. Apa maksud dia? Oh, waktu tu baik kan?
kita faham. Baik. Ay ya'rifa al-wajib wal muhala ma'a ja'idin fi haqqihi ta'ala wa mislu za fi haqqi rusulillahi alaihi bi tahiyyatul ilahi. Apa maksudnya? Wa mislu za. Begitu juga lah hukumnya kita mengetahui tentang hak para Rasulullah, para Rasul Allah Ta'ala. Apa hak para Rasul? Ini mislu za ni ada maksudnya wajib juga segi syarak kita mengetahui tentang sifat-sifat para Rasul. Alaihi bi tahiyyatul ilahi, yang mana ke atas mereka tahiyat Allah Ta'ala, maksudnya penghormatan, keagungan, dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Ini maksudnya. Yang mana kepada para Rasul ni diberikan tahiyat oleh Allah Ta'ala, diberikan kehormatan, diberikan pengagungan dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini para Rasul Allah Ta'ala. Rasul banyak mana Rasul? Rasul apa orang? Rasul sebagian ulama mengatakan 313 orang. Ada 350 orang. Ikut kepada Ashabul Badri, bilangan Ashabul Badri. Rasul banyak. Dan para anbiya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata para ulama dalam hadis, saya diriwayatkan oleh Imam Hakim Naisaburi dalam Mustadrak, sebut ada 124,000 orang Nabi. 124 orang Nabi, dalam 124,000 itu ada 313 orang Rasul-Rasul. Dalam Quran Allah sebut, antara mereka ada yang kami ceritakan, ada di kalangan mereka yang tidak kami ceritakan. Man lam nasus alaih, yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Soal Nabi yang diceritakan, Nabi tidak diceritakan nama-nama mereka. Semua Nabi-Nabi yang diceritakan dalam Quran, semuanya diceritakan apa dia? Perkara yang akan berlaku balik pada masa akan datang. Umat tu akan pulang balik, dia punya perangai ya, sama macam mana. Kamu akan jumpa balik Fir'aun, kamu akan jumpa balik Fir'aun pada zaman macam mana Fir'aun. Ada mana? Kalau dia teruk pada Fir'aun mana? Nampak tak? Jadi wabis muzal dia. Dan juga begitu jugalah wajib tadi kita untuk mengetahui. Wajib apa ni? Wajib syarak. Kalau tak ngaji dosa tentang hak para Rasul, kena ngaji. Yang mana mereka ni mendapat penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fal wajibul aqli ma lam yaqbali. Apa wajib akal? Ma lam yaqbal, yang tidak boleh menerima. Al-intifa fi zatihi fabtahi, yang tidak boleh menerima tiada pada zat. Itu wajib akal. Maksudnya tak boleh terima, tak ada, mesti ada. Itu maksudnya. Fabtahi. Dan ibtihal maksudnya apa? Mohonlah kepada Allah dengan penuh tadarruk. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kamu untuk faham masalah. Maksudnya Syekh faham dah, kata hari ini kadang-kadang ramai orang lambat sikit nak faham. Wajib akal, wajib syarak, Allah tu balik, kena baca balik dan kemudian buat ulang kaji semula. Apa beza wajib akal, apa beza wajib syarak, apa beza wajib adat, kena beza balik. Lepas tu bertahil. Ibtihal maksudnya dia, kita mohonlah kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baik untuk kita faham masalah. Wal mustahil kullu ma lam yaqbali fi dhatihi as-subut diddul awwal. Mustahil apa pula? Mustahil pula sama juga tadi. Setiap perkara yang tidak boleh terima pada zat Allah Ta'ala, tapi lawan dengan adat. Diddul awwal. Al-awwal dia al-wajib. Wajib ma lam yaqbal al-intifa. Ma lam yaqbal al-intifa. Manakala wujud mustahil pula ma lam yaqbal al-wujud. Yang tidak boleh terima ada perkara tersebut, mesti tak ada. Itu maksud mustahil bagi Allah Ta'ala. Maksud mustahil bagi Allah bersifat ada. Apa maksud mustahil bagi Allah bersifat ada? Mesti tak ada, ada. Dia faham? Mesti tiada. Tak boleh terima akal kita benda tu ada pada Allah. Tak ada. Akal tidak boleh terima. Itu maksud ma lam yaqbali fi zatihi subuta diddul awwali. Nampak tak? Wa kullu amrin qabilin lil intifa walis-subuti jaizun bila khafa. Apa dia? Setiap perkara yang boleh terima tiada, walis-subut, dan boleh terima ada, jaizun bila khafa, maka jadi jaiz pada kita. Benda ni boleh terima ada, boleh terima tak ada. Senang. Syekh terangkan dalam beberapa bait. Dalam 3 bait. Dalam 3 bait. Wa fal wajibul aqli ma lam yaqbali al-intifa fi zatihi fabtahi wal mustahil kullu ma lam yaqbali bidatihi as-subut diddul awwal.
Wa kullu amrin qabilin lil intifa wa lis-subut jaizun bila ghafla. Nampak itu jaiz. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita faham satu-satu. Wajib akal. Wajib akal terbagi pada dua. Dia bagi wajib daruri dengan wajib nadhari. Apa wajib daruri? Kita sebut dah tadi. Daruri ini istilah yang akan kita jumpa sampai habis kita. Jangan sebut ni hadza daruriyun, hadza nadhariyun. Bila sebut gitu, maka kita kena faham tu, tak perlu saya terjemah lagi kot. Kita faham sekarang ni. Daruri maksudnya badi, benda yang senang, tak perlu difikirkan. Contoh apa dia? Apa yang wajib daruri? Ini perkara yang mana tidak perlu kepada istidlal, tak perlu kepada mencari dalil, tak perlu kepada nazar, tak perlu kepada ta'ammul. Nak kena fikir satu-satu. Fikir. Think. Kan? Maka ketika sebut seperti apa? Tahayyuz bil jirmi. Seumpama mengambil bahagian, mengambil tempat bagi jirim. Kita ni jirim, air dalam cawan, air tu jirim, ya. Tergabung-gabung jadi jisim, ya. Jirim tu dia satu. Jisim boleh lagi infikar jadi jirim. Jirim boleh lagi, jirim tak boleh. Jirim zakat boleh. Jadi kalau H2O, hidrogen, oksigen, hidrogen tu dipanggil jirim. Manakala bila bergabung jadi jisim, jadi air. H2O jadi al-muhyam. Al-ma, jadi ma, jadi air. Jadi kita sebut jadi ma, jadi jisim. Jadi air, kita jisim, jirim. Kita mengambil tempat lagi kita. Sekarang bila kita duduk di sini, maka kita telah mengambil ruang di sini. Jadi boleh tak saya nak ambil ruang itu pula? Boleh kan? Tapi kena tolak kawan kita, tapi saya tidur itu pula. Lepas tu ni pun saya ambil ruang juga. Mustahil. Kamu dah ambil ruang situ dah. Ambil ruang sini pula. Ambil ruang situ. Jadi mau tak mau kamu kena main sini balik untuk ambil ruang di sini. Tak ada orang boleh kata tak. Senaknya saya tidak mengambil ruang. Dia duduk atas kursi, saya tidak ambil ruang. Nak ambil kursi pun tak kepala. Kita tu nak duduk ambil ruang tu. Dah mengambil ruang, dia duduk atas kursi. Jadi boleh terima kan orang tu dia kata dia tidak mengambil ruang, sedangkan waktu tu dia sedang duduk di satu tempat. Yang mana ruang waktu tu orang tak duduk tempat. Itu maksudnya mustahil. Jadi bagi wajib akal. Wajib akal kan daruri, tak perlu fikir. Perlu fikir. Saya sekarang sedang mengambil ruang. Lepas tu kita kena cari dalil. Mana dalil? Mana dalil ustaz dia kata dia duduk mengambil ruang? Ada Quran, hadis. Tak perlu dalil, tak perlu istidlal. Karena apa? Memang dia mengambil ruang. Jadi tak perlu fikir. Yang kedua, nazari. Wajib nazari. Ini wujubun nazari. Apa wujub nazari? Mau tak mau perlu kita fikirkan dalil. Kena tengok dalam-dalam baru boleh cari yang benar maksud dia. Contoh, wajib daruri apa dia? Wajib nazari. Contoh, kita wajib beriman dengan sifat tidak bagi Allah Ta'ala. Maka waktu tu kita kena cari dalil. Kena cari dalil. Sebab tu tengok Syekh sebut. Buka dalam syarah Syekh. An-nazari wal-nazariyun wa huwa ma tawaqqafa ala ma zukira kal-qidami lillahi ta'ala. Nampak? Yang disebut sebagai kal-qidam, seperti sifat qidam bagi Allah. Sifat qidam bagi Allah, nazari. Kenapa dia tak sebut sifat wujud? Kenapa dia tak sebut sifat wujud? Awak cerita sebut. Mana tawaqqaf ada ma zukir kal-wujud. Kan senang, bukan sifat tahu. Sifat pertama bagi Allah dan wujud, qidam, baqa. Kenapa qidam disebut? Kenapa wujud tak disebut? Yang pertama kerana ada qidam pada masalah wujud. Ada wujud sebagai ulama kita tak perlu dalil. Bukan perlu nazar. Dia daruri. Boleh faham? Sebab tu saya tak sebut sebagai contoh. Sebagai apa? Meradikan khilaf di kalangan ulama yang mengatakan bahawa wujud tidak perlu kepada nazar. Sebab tu dia tak sebut contoh. Sebab tu disebut qidam saja. Qidam dan sebagainya belakang-belakang dia lain. Boleh faham? Itu dibagi nazari, wajib nazari. Maksudnya kita kena fikir tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat para Nabi. Itu nazari. Nazari maksudnya apa? Perlu kepada dalil, perlu kepada nazar. Nazar maksudnya kita perlu teliti, kita kata meneliti. Nazar bukan mesti melihat aja, meneliti pun dengan nazar juga. Maksud meneliti. Mustahil pun ada dua. Dia panggil mustahil daruri. Mustahil daruri macam mana? Tak perlu fikir.
Benda ni memang tak berlaku. Contoh dia, khuluwu al-jirmi 'anil harakati was-sukun. Ma'an. Boleh tak kita terima akal? Boleh kita terima akal tak? Kata suatu jisim ni dia tidak bergerak, tidak berjalan. Tidak bergerak, tidak berjalan. Tidak bergerak, tidak diam. Kita tengok bola bergerak, bola diam. Lepas tu kita kata apa? Bola tu bergerak ke diam? Bola tu bergerak ke? Bola tu bergerak ke dia diam? Dia berhenti. Maka ada orang akan kata, bola tu sebenarnya tak bergerak, tak berhenti. Duduk kat kaki ni, kawan ni baru nak kasih, tak jadi kasih. Sepak tu yang nak. Tak bodoh kan? Dia pegang bola tu, letak kat kaki dia. Kalau tu dia, orang tanya, ni, bola ni diam ke gerak tadi? Lepas tu dia timbang. Timbang yang pertama, naik. Kemudian jatuh balik, diam. Tanya balik, bola tadi gerak ke diam? Kita akan kata apa? Tadi gerak, lagi diam. Boleh tak ada orang kata, tak, dua-dua tak? Gerak pun tak, diam pun tak. Tadi ada ke tak ni? Tanya, bola ni ada ke tak? Bola tu ada, tapi dia tak gerak, tapi dia tak diam. Saya sekarang dulu. Saya diam kan saya gerak. Lima dua. Lima gerak, lima diam. Boleh tak hulu tu boleh? Tak ada langsung. Tak gerak, tak diam Ustaz. Ustaz tu memang dua-dua dia tak ada. Dia tak gerak, dia tak diam. Gila tak orang. Orang ni orang gila. Dia orang ni. Hak ni orang ni falsafah yang gila lah. Hak kata benda ni tak ada. Orang panggil mana? Orang panggil geng-geng yang dipanggil Adamiyah. Dalam ahli falsafah, Sofistiyah ni. Sofistiyah ni orang panggil apa? Sof ni panggil hikmah. Sofistiyah. To'iyah ni berbelit dari dalam. Sofistiyah. Sofistiyah ni apa? Sofistiyah pula belakang. Nampak comel ni luar dari dalam tu. Comel, nampak comel. Macam pemikiran tu nampak hebat. Orang nampak tenang. Tapi rupanya bodoh dia. Itu maksudnya Sofistiyah, hikmah yang bodoh. Maksudnya atau filosof. Ini ahlul hikmah. Maksudnya filosof. Muhibbul hikmah maksudnya. Filo maksudnya muhib. Sof hikmah. Jadi muhibbul hikmah, yang mencintai hikmah. Jadi bagi filosof, falsafah. Di mana? Jadi sofos tu sof hikmah. Stoiyah tadi ada stoiyah. Stoiyah tu maksudnya comel di luar dalam buku. Nampak luar tu macam elok dah. Dia ada tiga macam. Mazhab pertama yang mereka ni berpegang dengan pandangan yang kata Allah SWT sebenarnya benda ni tak ada pun sebenarnya. Semua tak ada. Ini diberi makna inadiyah. Inadiyah. Golongan pertama dengan inadiyah. Kalau bola berjalan, gerak, orang pegang, bola ni gerak ke dia? Dia akan kata apa? Bola tak ada. Semua tu khayal ya. Tu semua hang khayal yang ada pun gerak ni pun khayal sebenarnya. Pening kita. Tak nak pening. Sebab dia akan bincang pula. Tadi bergerak. Lepas tu dia diam. Gerak tu pergi mana pula? Tu bincang. Pening. Awal ni yang tak pergi pening. Depan anda insya-Allah tak pening. Ini pemikiran dalam falsafah. Dia kata apa? Bola tu bergerak tadi. Bila dia bergerak, lepas tu dia berhenti. Entah mana gerak tu pergi. Tak tahu apa. Gerak tu lari pergi mana? Lepas tu pada falsafah kata gerak tu pergi tepi. Lepas tu bila dia gerak balik, gerak tu masuk balik dalam. Lepas tu dia tu pergi mana pula? Dia tu pergi tepi dia pula. Jalan kali. Kalau dia tu pergi tepi, dia berjalan kali. Maksudnya ketika tu, dia tak jalan, dia tak kira diam. Dia kira jalan, dia jalan. Gila. Yang kedua, gerak dan apa ni diam ni adalah Arab. Arab ni benda yang kena menumpang pada benda. Tak boleh duduk sendiri. Kalau kata kamu kata duduk di tepi, maksudnya dia boleh berdiri sendiri. Arab berdiri sendiri, itu bukan Arab, itu bagi jisim. Boleh tak? Boleh. Cukup tu dia bagi tinggi-tinggi saja nak bikin buat mah. Itu kita tahu ni. Jadi ni orang bagi pok baik, pok inadiyah. Pok ni tak ada. Hak ni yang bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kata apa? Dia kata benda ni tak ada, nak semua ni khayal. Mana ada? Abu Hanifah ambil kayu. Ambil kayu buat terdekat. Aduh sakit. Sakit ada lah. Oh sakit ada tak? Beli. Nak beli kan. Sakit lagi dah sakit. Kayu ni kata tak ada.
cuba bayang tak ada. Jadi kan kata tak ada. Benda ni khayal. Jadi khayal ya, sebenarnya sakit tu. Jadi cuba khayalkan tidak sakit. Sakit tak? Sakit tak? Lagi jadi rimat tu juga. Cara dia gitu ya. Bukan payah semak banyak-banyak, ambil kayu buat tak kalau. Payah banyak sangat. Itu cara. Baik. Yang kedua golongan yang banyak inat. Ni puak inat ni. Inat ni macam mana? Puak inat ni jenis orang yang menafikan tu. Bagi dia apa? Dia kata kalau kata orang ni dipikir benar satu perkara, maka jadi perkara tersebut. Contoh kalau kata dia nampak api, dia kata kalau api tu dia fikirkan sebagai air, maka akan jadi air. Dia bagi puak inat. Dia tak percaya orang benda depan mata dia. Ini buku, ya, bukan buku. Saya kata ni meja. Ni meja. Meja. Sebagai apa? Saya nak kata apa? Dah apa tahu ni. Puak ni buat tak? Dalam falsafah. Ada puak jenis ingat. Dia tak percaya. Kalau orang kata ni adalah kursi. Tak. Saya tak panggil kursi. Ni saya panggil Tok Wan. Kampung saya panggil Tok Wan ni. Bukan panggil kursi. Tak apa. Kampung kan? Kampung orang panggil Tok Wan. Tak apa. Ni panggil apa? Komputer. Tak. Ni bukan komputer. Yang ni adalah beg. Tak. Kampung saya panggil komputer. Dah buat dia mana? Oh, kampung kamu memang hebat. Semua benda lain pada orang lain. Semua bagi dia gambar kepala. Dalam kepala dia kalau ada benda tu, maka benda tu ada. Kalau benda tu tak ada. Kalau orang kata ni buku tu ada atas meja. Tak ada pun. Saya pindah kat meja dia tak ada buku. Kita pergi dengan dia, ni buku ni. Tak. Saya tak kata ni buku. Saya rasa saya tak nampak buku ni. Buku ni tak ada. Ambil buku ni, boh lagi. Ya, cuba. Yang ketiga dia pilih la adriya. Golongan la adri. Orang tanya apa pun semua la adri. Aku tak tahu. Ni apa dia? La adri. Tadi pandai ni buat kepala kan tadi semua benda tak, semua khayal. Yang kedua, ni bukan. Hak ni ada tapi bukan dia yang kamu fikir. Hak ni benda lain. Itu benda tu pula. Hak yang ketiga orang ni apa dia? La adri.